Okey korang, sekarang korang bersama dengan saya Hana di Butik Tuling dan saya berada di depan The Signature Collection. So hari ni Hana nak ceritakan tentang The Psychology of Colour Purple. Makna tudung purple ni sering memberi aura kematangan, eksklusif dan juga keyakinan diri. Kalau korang nak nampak elegan ataupun berkelas, korang boleh pakai tudung warna purple ni untuk pergi ke majlis rasmi ataupun majlis formal. Warna purple ni lebih lembut dan berkarakter berbanding dengan warna merah. Disebabkan oleh warna purple itu sendiri memberi maksud kelembutan dan keunikan. Yang terakhir ni ramai tertunggu-tunggu, iaitu maksud ikut tona warna purple. Maksud warna purple gelap adalah nampak matang, profesional, elegan, sesuai untuk kerja, meeting dan event formal. Yang kedua adalah warna purple yang sederhana, seimbang antara ceria dan tenang dan juga sesuai untuk harian. Tona yang terakhir adalah warna purple cair seperti lavender dan lilac. Nampak lebih lembut, sweet dan juga youthful, sesuai untuk dating ataupun outing santai. So kalau dapat maksud warna purple, jangan lupa komen dekat ruangan bawah untuk next color.